Dah start dah. Alah, orang baru nak tuang kuah ni. Nampak? Kuah campur. Kita Kuah banjir. Kuah banjir. Semua kuah kita campurkan. Ni berapa lama dah kerja kat sini? Saya baru start kerja, Kak. Nampak macam berpengalaman. Saya tengah tuang semua lauk-lauk yang ada. Lepas tu timun. Timun kena letak jugalah. So guys, sebenarnya show kita ni sejam je. Jom kita pergi makan. Sebenarnya kat sini ada banyak lagi, Azim. You ayam goreng je. Tengok sini ada sotong, ada kari kepala, ikan semua ada. Semua dah ada. Lembu, kambing semua ada. Okey, kalau sebelum kita makan macam tu, kita borak dulu dengan owner dia. Kita borak dengan owner dia. Kita sebenarnya bawakan orang kata dia punya pemilik restoran A Ajmal yang base dekat Kuantan ya. Teluk Intan. Teluk Intan. Jauh betul. Kuantan dengan Teluk Intan. Oh, belakang ada Tantan lah. Sebelah. Tapi apa pun orang kata memang lauk-lauk kasi memang menduga iman kita lah ya. So kita nak tanya dululah restoran A Ajmal di Teluk Intan ni sebenarnya dah berapa lama beroperasi, tapi sebelum tu sebab makanan ni dia mengganggu fikiran, kita lupa nak introduce. Ya, kita bersama dengan Farzan Parvin Sadiq Ali yang merupakan rakan kongsi untuk restoran A Ajmal dan juga Abdul Basit Ajmal Han. Kalau dengan nama pun dah tahulah dia owner. Okey, dan mereka merupakan pasangan suami isteri. Jadi mereka meneruskan legasi yang dibawa daripada tahun 1931 sampai 2025. Hui, dekat 100 tahun. Jadi macam mana mengekalkan rasa tu? Kami daripada bila tu? Daripada moyang 1931. Sekarang kami tubuhkan restoran A Ajmal ni pada tahun 2003 lah. 2003. Tapi rasa dia masih sama dengan daripada tahun 1991? Ada upgrade. Saya sentiasa buat R&D untuk pastikan dapat pelanggan rasa sedap tu. Betul. Okey, dan kita sebenarnya nak tanya Puan Farzan lah ya. Restoran ni orang kata selalu orang datang. Memang orang kata kawasan dia tu peak hour dia memang beratur lah makanan kan. Jadi dekat sini apa sebenarnya menjadi tarikan dia? Tarikan kat sini mesti ayam bawang dia lah, sebab ayam bawang dia. Ya, tu ayam bawang dia. Kira kalau tak ada ayam bawang tu tak komplit lah nasi kandar kita orang. Customer datang pun mostly memang cari ayam bawang tu. Kenapa dia special? Adakah sebab rasa dia tu? Rasa dia balance. Ada manis, ada pedas sikit-sikit. Kira komplit lah. Makan nasi dengan ayam bawang tu pun dah okey. Dia bawang dia. Ni bawang dia. Terasalah bawang dia terus ya. Ada manis-manis, ada manis-manis semua komplit. Sedap ah. Oi, menahan sabar je ni. Nak tanya bos ni lah. Cik Basit. Makan tak dekat kedai? Setiap hari makan. Setiap hari makan kat kedai? Ayam bawang ah? Ayam bawang. Tak makan kat rumah. Puan Farzan lega makan kat rumah. Masak kat kedai je. Kan, tukang masak je lah yang masak kan. Pagi awal sampai kedai, saya akan test satu-satu kali dulu. Lepas tu, time makan sarapan, saya akan ambil 3 jenis lauk. Saya akan cuba. Lepas tu tengah hari, saya akan cuba. Apa yang kekurangan, saya akan perbaiki. Sarapan, makan nasi? Makan nasi. Tengah hari makan nasi? Lepas tu saya petang, saya rehat jap. Lepas tu malam... makan nasi? Tapi body maintain. Body maintain. Kira malam makan goreng ke, mie goreng ke, nasi goreng. Tom yum pun ada juga. Lepas tu tengah hari makan nasi lah. Kalau rumah dekat dengan kedai lah. Sangat dekat lah. Senang lah nak pergi kedai. Okey, jadi nak kongsi juga bersama dengan anda. Sebenarnya restoran A Ajmal merupakan pemenang Astro Biz1 Reward. Daripada langganan package Astro Biz1. Maksudnya pergi restoran dapat tengok Astro lah. Yes. Disebabkan itu juga kalau kita nak tanya Puan lah kan. Kalau tengok keadaan masa peak hour tu. Kan macam mana dengan keadaan kedai waktu makan tengah hari macam Cik Basit cakap tadi? Peak hour dekat restoran biasanya breakfast, lunch, dinner. 3 time tu memang betul-betul sibuk. Memang penuh kedai. Tapi penuh sibuk macam mana pun customer tetap tu kita dapat cam lah. Dia sebelum
dah masuk kedai tu pun kita dah tahu. Menu Bau apa dia dah ada dah. Ni baru customer tetap ni. Dah tahu. Macam biasa. So menu tu order cakap biasa je. Macam biasa ya? Macam biasa. Dia masuk je kita dah tahulah dia nak makan apa. So memang dah siap ready. Kadang-kadang customer pun selesa benda tu. Dia sukalah datang lagi tu salah satu punca lah customer tetap kita orang Customer cari. experience lah orang panggil. Yalah. Kan? Betul. Bila datang tu servis yang diberikan tu bukan setakat makanan. Makanan memang kena sedap. Tapi servis Betul lah, tambahan yang diberikan tu juga. Persekitaran ambience, dapat Betul. tengok TV, dapat tengok orang Pintu ramai. sini dah order dah. Buka Buka pintu kereta dah sampai. dah tahu. Okey, Itulah penjagaan kita sebenarnya dia. nak tanya jugalah apakah nasihat anda berdua kepada owner-owner restoran lain yang mungkin masih lagi terfikir-fikir nak ambil package Astro Biswan. Setakat ni dekat Teluk Intan, restoran Ajmal saja yang menggunakan kotak Astro yang sah lah dan mendapat kebenaran. Kira restoran mamak dekat Teluk Intan lah. Selain daripada tu, kepada peniaga yang masih was-was nak join tu, rasanya dah boleh ambil opportunity ni untuk join Astro Biswan sebab saya rasa benda ni more to marketing lah untuk promote dia orang punya kedai. So lagi orang lebih tahulah. Sebab saya pun anggap yang ni salah satu marketing juga untuk kita orang punya restoran. Ya, bila cakap pasal marketing, kedai akan lebih popular lepas lebih ni. popular. Jadi Encik Pasir, mungkin bila dah jadi pemenang Biswan Rewards ni kan, mungkin ada apa-apa plan untuk bagi cawangan orang KL. ramai lagi datang kan. Mana tahu nak buka cawangan dekat Bukit Jalil lah. InsyaAllah. Nak bagi lagi popular lah. Nak bagi lagi popular, ingat nak buat promotion. Sekarang kita punya set nasi ayam bawang dengan sayur satu jenis dah RM7. Baru RM7. Kalau insyaAllah kalau sambutan bagus, insyaAllah kita cuba untuk kurangkan harga dan maintain dan Quality. tambahkan kualiti lagi. Betul. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Lagipun Cik Basit kata setiap hari dia makan dekat restoran dia kan. Sampai dia tak balik rumah lah kan. So Jadi, kita nak tanya jugalah. Sementara Haziq makan, kita nak tanya. Apa sebenarnya gabungan yang paling orang kata cannot go wrong? Kuah dia, lauk dia. Cannot go wrong. Macam mana? Untuk mereka-mereka yang jarang makan nasi kandar ni. Dia terpulang pada customer tu. Macam yang muda dia suka manis. Dia ada manis sikit. Macam Kalau lelaki selalu kita tahu bukit. Ya, dia kuah dia banjir. kuah campur banjir kan. kuah campur banjir. Setengah orang suka banjir. Dia cita rasa masing-masing. Kita selalunya kalau customer datang, kita attend tanya nak macam mana. Ada 2-3 soalan lah kami akan tanya. Ni kalau foreigner datang macam mana kan? Cakap English kan. Kalau turis datang, which kita one nak is cadang the kat dia. best? Cadang kat dia Kita kan. cadang kat dia. Dia akan cadangkan makan ayam bawang lah. Ayam bawang Ayam mostly goreng berempah tu pun dia special juga. Ni goreng berempah. Dia Makan try. Macam mana rasa dia? Oh, cakap. Kita campurkan dulu. Kita gaul dulu. Kita telur masin kena ada. Tapi nasi kandar ni sedap makan pakai tangan. betul. Tapi sebab apa ni? Tak sebab basuh tangan tadi. So kita makan sudu lah Ini kuah campur yang Haziq campur sendiri tadi. So kuah dia ada kari, ada madu sikit. Kuah madu sikit tadi kan. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua senyap, semua tenang Leo ni. Boleh dengar kat sini. Sekejap makan sekali dengan bawang ni. Sedap. Perfect. Jujur bang. Tujuh. Tujuh. Perfect. Dia punya kuah, dia punya ayam, dia punya telur masin, dia punya masin tu rasa tu. Dia punya apa ni bersatu kat dalam mulut tu. Oh. Pedap. Kalau pergi Teluk Intan, kena pergi kedai. Ya. Kena pergi. Dia salah satu tempat yang wajib lawat. Restoran Ajmal. Kena pergi restoran A Ajmal untuk rasa sendiri apa yang Haziq rasa ni. Tak boleh nak explain kalau anda tak rasa. Betul. Kita boleh cakap benda tu sedap. Dan kita sebenarnya nak sambung makan. Jadi yang terakhir sekali nak tanyalah kepada Cik Basit dan juga Puan, apa yang nak dikatakan kepada semua pelanggan-pelanggan yang dah sokong restoran A Ajmal ni? Ucapan lah. Ucapan terima kasih lah sebab memang non-stop customer dia sokong dari awal sampai last tu dia memang sokong kita orang. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang nak improvise dari side kita orang akan try to improve lah. Bagi tahu je. Kan Bagi yang- tahu je lah kan kalau nak bagi improve tahu apa je, kan. bagi tahu je, Mereka insyaAllah. semua mesra pelanggan, jangan risau. Betul. Yang penting servis mantap, kualiti hebat, harga berpatutan. Berpatutan. Ya. Orang tengok bola apa semua datang kedai lah. Kan? Ya, ada situ. Sebab pakai Biswan kot. Mestilah boleh datang kedai. Lepak ramai-ramai semua tengok kat situ. Yang legal. Yang sah. Ingat tu. Okay, by the way guys. Terima kasih nak ucapkan kepada tetamu kita, Cik Basit dan juga Puan Farzan yang sudi bersama dengan kami hari ini.
Lauk banyak. Ya. Nasi pun ada lagi standby kat belakang. Tapi jangan lari. Ya, dah faham dah kita nak buat apa lah lepas ni kan. Tapi makan. kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seseorang yang nak lari. Tapi tak tahu nak lari pergi mana. Selepas ini tentunya dalam Borak Sini. Lari kat sini lah sebab makanan banyak. Makan. Nasi satu je. Aduh. Nasi satu.